Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syed Iskandar bin Muhammad Rashid dan ini adalah konsep permainan saya yang bertajuk Penjaga Masa. Permainan ini dicipta sebagai projek portfolio bagi kursus reka bentuk dan pembangunan permainan. Saya akan terangkan sebuah ringkas tentang idea, mekanik permainan, watak utama dan dunia yang saya reka. Selepas kehilangan datuknya yang seorang penguji masa, James menemukan jam tangan rahsia di makmal datuknya. Tiba-tiba retakan masa mula muncul di seluruh dunia. Zaman dinosaur pula hidup semula. Teknologi masa depan pula muncul di zaman silam. Dan sejarah pun mula berubah. Di saat itu, James perlu melawan tentera Chrono X dan memulakan sejarah asas sebelum dunia jatuh ke dalam kekacauan. Setiap tahap membawa James ke zaman yang berbeza dengan cabaran unit, seperti dari masa-masa hingga ke zaman masa depan. Tugas pemain di penjaga masa adalah membantu James menghentikan rasa masa yang mengubah dan mengancam masa depan manusia sebelum terlambat. Di dalam permainan ini mempunyai 3 zaman permainan, iaitu zaman purba, zaman pertengahan dan zaman masa hadapan. Zaman purba yang akan bermula daripada awal tajuk permainan. Seterusnya di zaman pertengahan mempunyai satu gua rahsia yang mempunyai senjata yang unik dan kuasa. Di zaman masa hadapan pula, kita perlu melawan bos yang terakhir untuk menamatkan permainan. Dia adalah antara watak utama iaitu James, seorang remaja pintar dan berani menemui jam bertangan ajaib yang memberi kuasa untuk mengawal masa seperti membukukan, memperlahankan dan lopatan masa. Ini adalah pasukan musuh yang terdiri daripada Goblin dan Alicia yang diupah untuk mengganggu masa untuk menakluk dunia. Mereka ditugaskan untuk menghalang James dari membetulkan masa. Dan ini pula adalah ketua musuh yang digelar Chrono X. Makhluk jahat dari dimensi masa yang muncul untuk memanipulasi sejarah demi kekuasaan. Dihantar bersama pasukan bayangan masa yang menyerang tempat-tempat penting dalam sejarah. Ini adalah permakahan permainan. 10 mata poin apabila mengalahkan askar bayangan masa sambil terluka. 50 poin pula membetulkan sejarah dengan mencari artifak yang dicuri oleh musuh. 100 poin apabila menamatkan level tanpa guna terlalu banyak kuasa masa. Dan terakhir 150 poin apabila menemui senjata atau kuasa rahsia lain di permainan ini. Dalam permainan ini boleh menggunakan papan kekunci ataupun joystick. Cara untuk melancarkan serangan fizikal menggunakan left mouse atau tombol menyerang. Untuk menggunakan kuasa masa pula, menggunakan kekunci P atau tombol kuasa. Untuk menukar kuasa masa pula, kekunci Q atau slide spell. Inventory pemain pula menggunakan kekunci I atau joystick inventory. Yang terakhir untuk berinteraksi atau interact, sesuatu menggunakan kekunci E atau menekan tombol E juga di joystick.